guys! Ada seorang lelaki ni, dia tengah nak makan hotdog. Tiba-tiba muka dia freeze terkejut. Mata dia terbeliak dan hotdog tu pun jatuh dari tangan dia sampai ke lantai. Ramai orang lari macam tak tentu arah. Diorang menjerit sampai minta tolong. Tolong! 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 Belakang dia orang tu ada seorang lelaki ni. Dia jalan relax je, tapi muka dia macam pelik sikit. Pandangan mata dia pun pelik. Lepas tu mulut dia tak habis bergerak macam nak gigit-gigit. Dia gigit and makan semua benda yang ada dekat depan mata dia. Dia makan besi, makan pen, makan kasut semua. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni tengok dia macam dalam keadaan yang takut. Lelaki tu apa lagi? Dia ambil kaki orang tu, lepas tu dia letak dekat mulut dia, lepas tu dia makan. Memang semua lari lah kan. Tapi tiba-tiba ada seorang ni, dia terjatuh. Tapi dia tak boleh nak pergi mana-mana. Sebab apa? Dia saksik kena pijak je. Tiba-tiba ada satu tangan tu, dia datang macam nak tangkap dia. Tapi bila dia dah nak start bangun je, tengok-tengok dia nampak lelaki yang lapar tu buka mulut besar-besar and terus makan dia. Uish, lain macam cerita ni. Tapi mesti kita nak tahu kan macam mana boleh jadi semua ni. Okey, masa tu ada satu competition ni. Diorang buat macam orang tengah lawan-lawan siapa makan hotdog paling banyak. Memang ramai gila yang masuk dalam competition ni. Competition ni siap ada Khabib, lepas tu ada McGregor lagi. Tapi masa tu McGregor kurus keding lah. Bukan diorang dua je, banyak lagi yang masuk competition ni. Penonton semua macam biasalah, diorang tak sabar nak tengok siapa yang makan paling banyak. So masa tu pengacara competition pun cakap 3, 2, 1, makan! Dan competition tu pun start. Semua peserta pun makanlah hotdog tu. Sampai satu time tu tinggal 2 orang je yang tengah makan lagi hotdog. Yang lain semua memang dah give up dah. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki ni, dia main masuk je ke competition tu. Tanpa rasa bersalah, dia terus ambil hotdog tu. Lepas tu dia terus makan, tapi hanya dengan satu suap je. Semua terkejut lah kan tengok, sebab dia boleh makan hotdog tu dengan satu suap je. Lepas tu dia tak berhenti pula tu. Pengacara tu pun terkejut, tapi dia terpaksa juga. Dia panggil guard-guard dekat sebelah tu untuk tangkap lelaki ni. Sebab lelaki ni tak ada nama dia pun dekat dalam competition ni. Guard-guard tu pun terus tarik lelaki tu and bawa dia keluar. Tapi competition tu still jalan seperti biasa. 2 orang lelaki tu still makan lagi. And tengok-tengok McGregor tu, dia macam dah tak larat dah and terus tumbang dekat situ. So semua dekat situ apa lagi? Diorang jerit lah kan, sebab diorang dah tahu pemenang dia siapa. Pemenang dia adalah Khabib. Piala dia pun diperbuat daripada emas, bye. Pengacara tu pun apa lagi? Nak pas piala tu dekat Khabib. Tengok-tengok ada tangan lain yang sambut piala tu. Siapa yang ambil piala tu? Tengok-tengok lelaki tadi yang ambil piala tu. Dia tengok je piala tu. Lepas tu dia angkat piala tu tinggi-tinggi. Lepas tu dia buka mulut dia besar gila macam dinosaur. Dia gigit piala tu yang diperbuat daripada emas tu. Semua serpihan piala tadi tu pun dia terus sumbat dekat dalam mulut dia. Bila dia dah makan semua tu, semua penonton kat situ apa lagi? Diorang terkejut. Tapi diorang pun terus lari lah kan. Diorang lari tak tentu arah. Tapi si Khabib ni, dia